Kak Ana nak share percutian Kak Ana di Tasik Villa International Resort Port Dickson Disember 25 yang lepas. Deluxe ni 2 unit suites berbeza dengan 1 connecting door. Suite pertama ni 1 king bed dan juga 1 tent comel ni untuk Kak Long dan suami dan anak dia lah. Setiap suite ni dia ada balcony yang besar macam ni dan juga ada private jacuzzi. Jadi suite Kak Ana dan suite Kak Long dia ada jacuzzi masing-masing lah, privacy untuk mereka. Dihubungkan oleh connecting door, boleh akses ke satu lagi suite dengan 2 katil queen bed. Jadi deluxe family suite ni boleh combinekan 2 bilik ni untuk 6 packs. Selesa sangatlah, masing-masing ada katil sendiri. Deluxe suite ni sangat besar, luas, selesa, cantik, bersih, cozy dan setiap unit tu ada balcony dan juga jacuzzinya yang tersendirilah setiap unit. Ni pemandangan dari balcony di mana ada pool di bawah, pemandangan tasik, dan depan tu adalah water chalet dan juga bungalow unit di Tasik Villa International Resort. Jadi hampa boleh pilih antara nak menginap di water chalet di atas tasik tu, bungalow unit, ataupun deluxe suite macam yang Kak nak ambil. Ada pool kanak-kanak dan juga pool dewasa menghadap tasik. Ini ruang lobi dan untuk package Kak nak ambil ini sekali dengan sarapan untuk 6 orang. Tempat juga petang tu kami sewa basikal untuk kayuh di keliling resort. Satu lagi pilihan untuk bercuti adalah di Tasik Villa International Resort Port Dickson.